Doktor cerita sikit tentang Rohingya, apa yang perlu kita buat. Baik. Ini isu semasa. Bila kita sebut Rohingya, dia berkaitan dengan Myanmar. Myanmar. Dulunya Burma. Sekarang Myanmar. Sepanjang pembacaan saya yang salah satu rujukan yang saya gunakan ialah sebuah tesis. Tesis yang pernah dibuat di Malaysia oleh seorang yang membuat ijazah sarjana bertajuk Sejarah Nusantara, fokusnya Myanmar. Ada tesis yang dibuat oleh puan yang tertentu, itu tesis untuk sarjana. Dan dia fokus pada Myanmar. Dan bila fokus pada Myanmar, maka terpaksa juga mengkaji tentang sejarah Rohingya. R-O-H-I-N-G-Y-A, Rohingya. Jadi Rohingya ini kalau ikut kajian di sudut sejarahnya, mereka dah wujud di Myanmar pada abad ke-8 Masihi lagi. Sudah lama. Mereka sudah ada di Myanmar pada abad ke-8 Masihi. Bukan baru ada. Dah lama ada. Dan mereka berada di satu penjuru Myanmar yang dulunya dikenali sebagai Arakan. Sekarang Rohine. R-A-K-H-I-N-E, Rohine. Dulunya Arakan. Mengikut pembuat tesis ini, sepanjang kajiannya, dia mengatakan berkemungkinan Arakan itu berasal dari bahasa Arab. Arkan, rukun-rukun. Jadi menampakkan keislaman mereka yang duduk di situ pada asalnya. Dan oleh sebab Arakan ini dia di tepi laut, maka dia menerima dengan mudah pendatang-pendatang ataupun peniaga-peniaga dari Arab dan lain-lainnya. Dan mengikut sejarahnya, maka peniaga-peniaga yang datang ini dalam bentuk pelayaran, mereka berkahwin dengan orang-orang Arakan. Maka akhirnya mereka pun menetap di situ. Selepas mereka datang untuk meniaga dan mereka berkahwin dengan orang tempatan di Arakan, mereka pun menetap di situ. Maka mereka memang bukan orang yang hari ini, bukan orang baru. Mereka sudah hidup berabad-abad di Arakan. Orang yang Cina di Malaysia pendatang juga, tapi sekarang sudah jadi warga negara. Alhamdulillah. Kita bukan kejam, warga negara terus. Ini sudah hidup lebih lama, berabad-abad, beranak pinak. Jadi sudah lama, abad ke-8 Masihi, mereka berkahwin, menetap di situ. Sudah sekian lama. Burma baru merdeka. Jadi mereka pun berkahwin, duduk situ. Arakan. Sekarang nama tu berubah pada Rohine. Apa yang berlaku ialah mereka tak diberikan status sebagai warga negara. Padahal mereka dah menetap sekian lama. Sepatutnya mereka adalah orang yang menetap di Myanmar. Tapi mereka sampai hari ini tak diberikan status warga negara Myanmar. Walaupun mereka itu seperti kita sebutkan tadi, hari ini bukan lagi pendatang. Mereka penetap di situ. Rohine ini di tempat yang dahulunya bernama Arakan, sekarang Rohine, yang duduk di situ ada orang Islam, jumlah lebih kurang 1.4 juta, bergabung dengan yang bukan Islam, terutama golongan Buddha. Duduk di Rohine. Di Rohine, penduduknya ada Rohingya Muslims, ada yang bukan Muslims, iaitu Buddhis. Duduk di situ. Tapi yang ditindas ini Rohingya. Jumlah mereka lebih kurang 1.4 juta. Bayangkan etnik lain dapat kewarganegaraan. Itu yang pelik. Golongan lain, etnik lain seperti mereka dapat kewarganegaraan. Jumlah etnik di Myanmar lebih kurang 100 lebih. Sejarah macam Rohingya juga lebih kurang. Dan etnik lain jumlah 100 lebih di Myanmar dapat kewarganegaraan, tapi Rohingya tak dapat. Ini sebuah kezaliman yang jelas di era moden. Jadi akhirnya bila mereka tak dapat kewarganegaraan, maka undang-undang pun dibuat untuk menghalau mereka. Sebab itu pada suatu ketika disebabkan penindasan yang dahsyat dan mereka tak digelarkan sebagai warga negara, mereka dianggap sebagai orang luar, maka mereka dihalau. Jika tak lari, mereka dibunuh dan sebagainya. Lepas itu suatu ketika pada abad 20, oleh sebab Myanmar dekat dengan Bangladesh,
sebahagian besar lari ke Bangladesh. Kemudian bila suasana agak tenteram, mereka patah balik. Patah balik, lagilah dihukum sebagai pendatang asing yang tak layak balik ke Myanmar. Itu yang berlaku. Yang baki itu mereka tertekan. Tak ada IC, tak layak untuk dapat kemudahan kerajaan, tak ada. Sebab itu WHO dan juga UN mengisytiharkan mereka antara yang paling teruk dari mangsa kezaliman negara di negara mereka hari ini, antara yang paling teruk. Tinggi peratus budak-budak tak cukup makan, kan, tak cukup darah, hemoglobin, oksigen, tinggi peratus. Baik. Kemudian mengikut tesis itu juga dia menyebutkan pada suatu ketika kerajaan Myanmar telah melakukan satu operasi, dipanggil operasi Naga, operasi Naga Chin, lebih kurang begitulah, ada berkaitan dengan dragon. Operasi ini bertujuan untuk hancurkan Rohingya dalam masa 20 tahun. Jadi dia ada perancangan yang cukup hebat. Ini tesis tentang Myanmar. Operasi ini operasi untuk exterminate, untuk banteras Rohingya Muslim dalam masa 20 tahun. Bermula lebih kurang tahun 1970-an. Lebih tepat mungkin 1978. 20 tahun Rohingya tak wujud lagi di Myanmar, tapi masih wujud. Jadi sekarang nampaknya pembunuhan lebih sakan. Dan yang paling pelik itu dirangsang juga oleh sami-sami Buddha. Orang sentiasa mengatakan Buddhis ini, mereka ini golongan yang okey, tak suka bunuh orang, bunuh kucing, haiwan pun tak suka. Jangan sebut bunuh orang. Buddha, bunuh haiwan pun tak boleh. Bunuh haiwan pun tak boleh, benda hidup. Sekarang puak-puak yang kononnya takut nak bunuh haiwan, sekarang bunuh orang Islam. Nampaknya halal pula sembelih orang Islam. Itu berlaku. Maka sekarang itu isunya. Apa boleh kita buat? Pertama, yang paling simple tapi insya-Allah besar maknanya pada agama ialah berdoa. Dan buat kunut nazilah. Alhamdulillah baru ni Jakim suruh kita buat kunut nazilah, syukur. Dan saya semayang Jumaat di USM. Alhamdulillah imam buat kunut nazilah. Kunut nazilah tu sunnah. Bila tragedi menimpa umat, disunatkan kita semayang dan kita buat kunut nazilah, minta Allah tolong memelihara umat Islam dan hancurkan musuh. Itu kunut nazilah. Nazilah artinya tragedi malapetaka. Kita minta pada Allah khusus ketika solat dengan kunut khas untuk Allah bela kita, hancurkan musuh. Itu nama kunut nazilah, sunnah dalam Islam mengikut sunnah Nabi SAW. Di doa kunut insya-Allah kita boleh buat. Yang ketiga ialah ada saluran yang mengutip dana. Mengutip dana ini kita kena salurkan pada yang khas lah, yang betul ada authority. Sebab susah nak sampai ke tempat mereka, susah. Jadi ada NGO di Malaysia seperti Ikram, ada Rizal, Ikram ataupun MyCare. Jadi mereka kutip, tapi mereka tidak boleh pergi ke sana. Cuma dia salur pada NGO yang sedang berada di sana. Ada caranya. Jadi ada cara itu penting juga, proses itu. Jika tidak kutip duit, kutip dah, nak sampai tak boleh. Jadi wang itu pergi ke mana akhirnya? Banyak kontroversi. Jadi kena ada saluran yang jelas bagaimana dia sampaikan. Itu boleh kita, saya ingat MyCare, pergi ke laman web, bawah Ikram MyCare, dia ada salurannya. Itu ketiga. Yang keempat itulah di peringkat yang lebih tinggi lah. Itu peringkat kita. Tapi tak boleh selesai peringkat kita. Dia peringkat kerajaan, peringkat OIC. Jadi kalau OIC tidak hanya OIC, dia akan jadi lebih baik. Tapi OIC, jika OIC sekadar kami mengutuk dengan sekeras-kerasnya, cara lama. Tapi umat Islam sekarang tak kuat. Jika umat Islam dahulu, dia hantar tentera terus. Jika umat Islam dahulu buat kezaliman pada umat Islam, dia hantar tentera terus ke pintu presiden. Pucat habis musuh-musuh Islam zaman dahulu. Sekarang OIC. Malah pemain bola sepak kita pun tak peka. Kabinet putuskan boleh lawan bola di Myanmar, lawan bola dengan Myanmar, kalah. Memang duk agak dah. Baik. Kalah tu memang saya agak dah. Malaysia. Baik. Tapi pemain-pemain ni
Yalah, nak main bola tu bab dia lah. Tapi dia tak ada roh. Tak ada roh. Pemain bolanya majoriti orang Islam. Dia tak ada roh. Dia tak peka apa yang berlaku. Kalau kita lihat bola antara bangsa, kadang-kadang kita lihat yang skor gol itu, tiba-tiba skor gol, orang semua sorak, dia ambil kesempatan. Dia angkat jersey dia, ada singlet dalam, Jesus is your Lord. Seluruh dunia nampak. Ketika main bola, puak-puak Kristian itu, dia ada dakwah. Dia pakai siap-siap. Bukan baru pakai. Skor-skor gol, mana singlet aku tadi? Tak. Maksudnya dia memang ready dah nak berdakwah. Dia pakai jersey dia, okey. Bawah tu ada t-shirt yang tulis Jesus is your Lord. Dia ambil ketika. Ambil masa dan ketika yang sesuai, dia skor gol. Dia main sungguh-sungguh nak skor gol. Lepas skor gol, mestilah kameraman fokus kat dia. Penjaring gol, dia angkat Jesus is your Lord. Nak boleh kata apa? Tengok aku skor gol, nak boleh marah. Tapi yang Islam ni, dia tak ada roh itu. Katakanlah nak main juga dengan Myanmar. Contohnya dalam baju t-shirt dalam tu tulislah Save Rohingya, contoh kan. Tak ada. Dia tak bawa roh itu. Dia tak bawa roh. Yang tu pun tak ada. Katalah kabinet putuskan kami kena main bola, nanti kami tak main, nanti FIFA akan kenakan penalti pada Malaysia. Okeylah, kena penalti jangka panjang, kita bermasalah. Penalti ni bukan senang, FIFA punya penalti. Contoh dia fikir macam tu. Okey, kita tak bincang panjang lah. Tapi roh tu ada. T-shirt ataupun masa orang ambil gambar kan, masa peringkat awal tu pemain Malaysia semua angkat baju Save Rohingya. Tak ada. Jadi kita lihat, jadi ini problem kita. Tak bawa message tu, tak ambil kesempatan. Jadi itu peringkat kerajaan, peringkat OIC. Tapi insya-Allah kita yakin nak hancurkan umat yang berjuang tak dapat. Umat mesti berjaya, tapi sakit sikit. Macam Gaza, Palestin sekian lama, kita rasa boleh hancur. Tak hancur juga. Tak hancur. Maka pejuang Islam begitulah janji Allah. Dia akan diuji, mesti wajib diuji. Tapi nak menghancurkan, jika nak hancurkan Rohingya, dah boleh dah sekarang, tapi tak hancur juga. Dia akan terus subur sampai dapat kemenangan. Tapi kita kena bantu. Paling kurang yang kita sebutkan tadi, insya-Allah. Itu sedikit tentang Rohingya. Jangan sampai anak-anak kita tak kenal apa itu Rohingya. Jangan sampai tak kenal. Dok kenal Cristiano Ronaldo, dok kenal Messi, dok kenal Rooney. Rohingya, siapa dia? Pemain bola sepak di mana? Tak kenal. Mereka tak boleh main bola, tertekan. Jadi ini yang perlu kita bagi tahu pada anak kita yang bekerja, bantu juga Gaza, bantu juga Rohingya. Jangan lupa tentang infak pada mereka. Jangan hanya kira nak makan pasembok di mana. Mereka kata roti jala kat sini bagus. Dia kira roti jala, pasembok jala, tapi lupa pasal Rohingya. Nak latih umat Islam hari ini lebih prihatin dengan ummah, bukan prihatin dengan nafsu makan dia. Allahuakbar.